Dari sudut makhraj ghain, dekat mana tempat keluar dia? Gha. Ghaghiru bagh. Ghaghiru bagh. Ghaghiru bagh. Jelas tak? Jelas tak? Bunyi huruf ghain yang saya baru sebut sebentar tadi. Makhraj ghain kat mana? Dekat bahagian kerongkong, iaitu di hujung. Hujung kat mana? Bawah ke atas sekali kita panggil hujung? Hujung kerongkong ni adalah makhraj kerongkong yang paling atas. Dia setara dengan akar lidah. Okey, bukan pangkal lidah, dekat akar lidah. Okey, jadi huruf ghain ni dia terhasil bagaimana tuan-puan? Dia terhasil disebabkan macam mana? Akar lidah yang bahagian yang kalau kita sentuh, kita masukkan jari kita ke dalam, kita rasa macam berbiji-biji sikit tu. Itulah akar lidah. Okey, akar lidah kita menyentuh ke hujung kerongkong. Maka terhasil bunyi dia bergegar sikit kat situ. Itu tandanya mengalir. Itu tandanya suara mengalir. Ghaghiru bagh. Dia akan bunyi macam tu tuan-puan.